Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahniah dan juga terima kasih kepada tuan-puan di luar sana yang memilih video ini. Saya Asmadi bin Abdul Wahab, Dealer Aktif Public Gold. Hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-puan di luar sana mudahnya untuk menyimpan emas di Public Gold. Bagaimana? Kita bermula dengan akaun emas gap. Apa itu akaun emas gap? Akaun emas gap ni adalah program yang direka oleh Public Gold untuk membolehkan seramai mungkin orang menyimpan emas. Dia boleh bermula serendah RM100 ataupun 1 gram. Bagaimana nak bermula? Daftar akaun Public Gold secara percuma. Boleh hubungi saya ataupun boleh kontak saya. Yang kedua, boleh bermula serendah RM100. Yang ketiga, dia boleh dibuat di mana-mana asalkan ada line internet. Yang keempat, dia adalah patuh syariah. Saya nak berkongsi fungsi aplikasi akaun emas gap ataupun gap application yang kita boleh buat dengan akaun emas gap ni. Akaun emas gap ni ada 5 fungsi yang kita boleh buat. Yang pertama, kita boleh top up. Top up ni boleh top up serendah RM100 setiap kali top up, ataupun RM1,000 ataupun RM500. Apa pun juga bajet anda untuk kita top up dalam akaun emas gap. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh jual yang ada di dalam akaun emas gap ni. Sekiranya mungkin anda memerlukan wang, boleh jual emas yang ada di dalam akaun emas gap. Dan yang ketiga, boleh withdraw emas mengikut design yang anda suka. Tu boleh pilih gram-gram emas yang ada di dalam akaun emas, ataupun kalau macam saya convertkan kepada 5 gram, 1 gram begini, dan juga saya convert kepada 1 dinar begini. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita boleh pajakkan ataupun arahnukan emas yang ada di dalam akaun emas gap. Sama ada nak pajak terus daripada apps, ataupun sekiranya ada fizikal begini, pergi ke mana-mana cawangan Public Gold, ataupun boleh pergi ke mana-mana syarikat pajak di luar untuk anda pajak. Jadi saya suggest pergi kepada Koperasi Dagang Emas Public Gold kerana dia memberikan harga yang tertinggi. Itu yang seterusnya. Yang kelima, boleh withdrawkan barang kemas dalam PG Jewel. So pergi kepada PG Jewel. So PG Jewel, kita boleh withdrawkan barang kemas mana anda berkenan. So follow step yang ada di PG Jewel, boleh keluarkan barang kemas anda suka daripada Public Gold. So itu 5 ciri ataupun 5 fungsi aplikasi apps Public Gold yang sangat mudah untuk membantu anda di luar sana bermula serendah RM100. Apa yang menariknya apps Public Gold ni, dia boleh disimpan selama mana yang anda mahu. Juga dia boleh disimpan sebanyak mana gram emas yang anda mahu. Tidak ada charge dalam akaun emas gap. Dan juga akaun emas gap ni, kelebihannya boleh bermula serendah RM100, tidak ada komitmen bulanan, dan juga patuh syariah. Kita bermula. Untuk bermula, boleh hubungi saya, boleh klik link di bio saya ataupun profil saya untuk saya bimbing menjadi penyimpan emas yang mencapai matlamat anda. Ayuh, satu keluarga kita simpan 1 kilo emas. 1 kilo emas bermula daripada RM100 ataupun 1 gram pertama anda sekarang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.